best lah. Terima kasih. Molan is not working. 12. Yes, sir. 1, 2. It's what problem? Next day. What problem? Already have. Snowfall guys. So kami hari ni hari yang ketiga Hot chocolate. dekat Gulmarg. Kami baru sampai Gulmarg. Rezeki kami lah snowfall kat sini. So jom kita jalan-jalan dekat Gulmarg. Okay, let's go. Hi. Don't forget to follow us. Teruskan dekat semua. Open kat Foraga. Gulmarg. Gulmarg. Okay, Gulmarg. Okay. Sejuk kan? Provide dia punya point akan bawa sampai ujung sana tu. Okey. Harga dia RM2,000. Daripada point sini seorang. Tapi bukan korang bawa, akan ada orang bawa ke sana, sampai sana enjoy dalam 5-10 minit and then patah balik. So patah balik tu mungkin ada bagi offer bawa kejap kan. Are you happy tip? Ya, tak payah cakap. Kalau nak bagi dia 50 ke 100 macam tu. Yang kedua, ski. Ski kat mana tempat main dia? Depan korang ni. Sini yang main dia. Oh, itu je. Sebabkan anda bukan pro, sini je tempat korang. Sebab nanti kalau korang main bola sendiri, takut bahaya. Depan tu boleh. Nampak yang tengah turun tu. Tapi kan berlumpur, mana-mana ada. Turun enjoy, nak naik barai. Oh, barai. Penat, okey. So untuk ski, latest punya harga RM1,500 termasuk dengan teaching orang yang akan mengajar korang tu lah. Dia ajar sampai dah okey, korang mainlah ulang alik sampailah korang lemau. Okey. So nak makan Maggi, ujung tu nampak kemah kuning tu. Tu kita dari situ je. Habis. Which one? Boleh buat event ke kat situ? Which one lah? Kemah event semua. Okey, kita akan try buat event kat Kashmir. Kita bawa semua. So, Hati-hati. Okay. Okay, tadi kami dari bawah sana naik terus ke Bukit Gulmarg ni, naik motoski ni. Bayaran hanya RM2,000. Sampai kat atas ni dia tolong ambil gambar apa semua. Lepak-lepak dulu, lepas tu Zaki turun balik. Okay. Eat chicken Maggi with hot chocolate.
cheese tapi cheese ni. Makan-makan. Makan. Ke Maggi. Rasa. Okay guys, sekarang dah pukul 2 lebih. So kami dah nak gerak pergi makan tengah hari. So ni keadaan sekarang. Snowfall memang lebat gila. Okay, kita tengok penuh. Bijak ke? Okey. Mantap. Kita nak pergi mana pula ni? Kita nak pergi masjid pula. Masjid, kita nak pergi makan tengah hari. So sekarang tengah hari. Tapi snowfall memang tebal gila. Snowfall ni dia tak sejuk sangat. Kan? Sejuk tak? Tak apa. Tak sangat. Tadi awal-awal. Awal-awal pagi tadi cakap sejuk. Memang silap banyak. Dia cakap tu Banyak silap. Bunyi bahasa Kashmir. kat sini memang ramai gila orang. Kalau nak main ke apa ke, memang mereka main approach kita lah untuk main jet ski ke, motor ski ke, macam ni, sliding. Ni slide. Kita bayar mereka, lepas tu kita naik benda ni, mereka tarik. Okay, so far memang puas hati lah. Sekejap. Okay, sekarang kami dah nak gerak turun. Driver dah main ambil. Assalamualaikum. Belakang kau penuh. Apa dah jam? Tak yalah, nak balik dah. Apa nak datang? Apa dah jam pula? Jadi dia tak gitu. Jam kot. Jam kan? Tengok tu. Kami tak boleh nak pergi lalu kat situ. Dia tak bagi. Orang tak boleh pun. Sebab dah sangkut, dah start. So kami return balik. Ya. बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं Selama 2 jam perjalanan nak turun daripada Gulmarg tu. So kami dah sampai dekat kedai makan Mughal Babar. Adalah makan tengah hari. Let's go. Sesi untuk panaskan badan. Very good. Ni edit tak edit ni? Bila akan release ni? Bila dapat ni? Tunggu lah balik lagi. Balik nanti. Kita tak ada masa seminggu lah. Kalau free lah seminggu ya. Sama kan? Lagi dah. You want rice more? Ya. Rice, sama-sama. Kalau saya dapat satu sudu je. Dapat kari ni? Macam ni? Bila macam mana dia dulu. Empos je. Dia kan terus.
Lang. Ha? Lang. Hilang. Baik. Okay, so alhamdulillah kami dah selesai makan. Makanan dia memang okey, sedap. So tak ada apa dah. Sekarang dah pukul 6.30 macam tu. Tengok keadaan pukul 6.30 dah gelap lah kat sini. Tak nak gerak balik ke apa, houseboat balik. Kita sambung balik untuk hari esok. Okay, let's go. InsyaAllah kita akan pergi ke tempat membeli belah. Dia kata buah-buahan best-best kat sini semua besar-besar. Pisang pun besar. Nampak? Sebab tu dia orang besar-besar kat sini. Jadi memang best lah bercuti dekat Kashmir ni. Jadi anda-anda, tuan-tuan semua jangan lepaskan peluang. Kalau ada dapat pergi ke Kashmir ni, datang. Memang best. Betul. Dengan sejuk dia kan. Datang jangan sorang-sorang, kita kena datang group baru best. Okay? Okay, selesai kita 2 malam dekat houseboat. So sekarang nak gerak ke Pahalgam pula. Kita akan bermalam di sana. Inilah keadaan semasa di Kashmir. Kalau main sini memang geng-geng ni dia suka menekan dan membeli. Nampak? Sampai dalam bank dia masuk. Geng-geng ni memang suka menekan membeli. Tapi tak ada masalah. Kalau kau nak beli je. Benda pun murah. Nak support lokal dia orang kat sini. Okay, ni pun barang-barang baju sejuk. Blok tu Shilajit. Ni dia punya benefit of Shilajit belakang ni. This is a pecan nut, Kashmiri pecan nut. Alah. Free je. Ni minyak apa bagai. Kita nak bawa balik ni. Dah tak muat beg lah. Kita beli beg ke? Betul, kita beli beg ke? Ni apa? Chicken You nut. first check the off. Chicken nut tak? This is a Memang kena Savitri. Kau kan buka ni. Oh, pakai tu. This you all take it there. You take the one piece of sheet of handy. Sheet of handy. This is a little different. This is inside naturally paracetamol. Oh, saffron. Makan yang tu ya? This is a little bit more. Saya makan asam tu. Oh. Selagi. Gaul dengan sudu. Sudu ni. Tu jangan beli besar. Tak, tanpa Shilajit. Herba campur dengan silajit. Tak tahu rasa apa ni. Betul. Abang, okey tak? Okey kalau rasa macam Sheila Majid kalau Malaysia. Cik Malaysia. This side. Bismillahirrahmanirrahim. Just like green cardamom, same like this side. Put the inside, then put the hot water. Then the Berigo. Rasa dia manis. actually is come Tapi dia rasa macam herba-herba sikit. from mountain. Mountain is come from mountain. I know. Baikkan dia. Okey guys, sekarang kami baru sampai di apa tempat juice point. Ni tempat ladang apple. Kalau tengok ni pokok apple dah nampak kering, tapi dia punya buah ada. Tapi tak pastilah tu bukan buah betul ni rasanya ni. Buah span dia. Bukan musim buah lagi. Ya, ni kat rumah tu. Nice lah. Kenapa aku kena buat kerja untuk aku ni? Ni air tangan kau. Cawan pertama ni cawan kau. Moyo, tak kuat air tu. Oh, Ni gantung ni dia gantung lah. Bulan 3 baru berbunga, daun dengan bunga. Bulan 9 lah baru sebilah. Penuh lah. Bulan 9 baru penuh.
Dia sekali dengan ni lah, daun dia lah. Dekor ni bagi tarikan korang. Patut tengok merah kan. Tak rasa tengok apa ni. Tak je. Kau. Macam tu tarik kan. Oh, tak mabuk kan? Gulkan is what? Gulkan? Harder than jam. Harder than jam. You eat like that? Yes, or, yes, ma'am. Oh, not with roti? Or in bread. Orange bread? All bread. Oh, red. All bread dia kata. What's this? This is ma'am apple Asam pickle. Jawa. Apple. Oh, bawah senyawa. Sedap lah This bawa is dia. apple pickle. Boros lah. Buat. Banyak sangat lah kita rasa je. Makan. Perfume. Perfume pula apple. Semua jadi. Last call. Dia macam tahu mangsa dia. Dia tahu, memang tahu. Dia memang tahu. Kawin sangkong, alamak sikitnya. Kawin sangkong. Okay. Makan dia. कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang baru sampai dekat satu tempat ni. Tempat syuting tempat syuting filem Bajarangi Bajan. So ni kami dah nak hilang. Tempat Muni hilang. So ni kami nak jalan naik atas pergi kat tempat masjid yang dia tempat dia sembunyi ni. So let's go. Okay. अभी डाला पहले ही डाल भैया. Pelan-pelan tak apa, ikut pace. Sambil naik, sambil selawat. Alhamdulillah. Naik dia macam ni lah. Dia bertangga. Bye. फिर जरा हाय था. हर हाय. Comel. Cute. Very cute. कारण तू ये. Bye. टाटा. Tata. Okay, let's go. Tata. Datang lagi. Saya tak boleh. Saya sampai sini je. Mindset tadi dah sampai sini. Ha. Tengok ada lagi. Maka saya tamat. रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी राह हूँ मैं तेरी रूह है तू मेरी ढूंढते तेरी निशान मिल गई Okay guys, kita dah sampai. Mengah aku. Memang tinggi ya tempat dia nak sampai ke masjid ni. Ni kawasan Masjid Banjaragi Bajan. Ni ada dalam filem tu ada scene dia dekat sini. Dia cari budak tu. Dalam tu apa bro? Makam. Makam. Dia masuk tapi kabur-kabur sikit rakam. Oh, okey okey. Dia tak pergi rekod eh. Dia ambil buat. Oh, fotografi, video. Tak boleh. Kau nak ambil boleh, kau cuba apa.
Macam dekat Islam Mi'raj tu. Dia orang ni apa Islam ke? Ke mazhab? Macam dekat Dome of the Rock ni. Oh. Dia macam dekat Dome of the Rock. Betul yang depan tu lah macam tempat Islam Mi'raj. Betul. Tapi tu ada macam tu. Boleh masuk ke? Boleh dia orang. Lagi orang ni. Betul. Tengok takut semayang kat makam Nabi. Aku tak dengar. Aku cakap ni tunggu rasa. Itu lagi gila main nangis. Minang tu. Minang. Baca lagi bajan tu. Oh, yang ni lah. Yang tu kat mana? Nyanyi yang mana? Orang nasi dia. Ni jadi kita bagi kasut ni atas balik. Dekat tepi ni. Mana? Oh, ni lah tempat syuting cerita Banjaragi Bajan tu. Banjaragi Bajan lah. Banjaragi Oh, okey. Betul lah. Banjaragi Bajan. Mak ada ikat dekat. Mak ada ikat kat sini. Depa nyanyi kat sana tu. Masjid lah. Oh, okey. Masjid lah. Masuk lalu tengok. Oh, ambil gambar ah. Jalan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Try nasi. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih. Okay, kita makan. Nasi biryani. Nasi biryani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap. Nak dengan tak nak tapi alhamdulillah sedap. Bah makan nak basuh tangan tau. Basuh tangan ambil ni Snow. Tangan. Dah. Dan. ABC satu. Siap. ABC. Okey. Nak letak sirap tak? Susu lebih. Okey. Aku beli topi ni. Ni mungkin trademark dia punya trademark Kashmir, topi Kashmir. Okey. Makan. Kenal dengan baju lah. Only one photo. Come. Only one photo. Dia malu. Okay, bye. Bye. Rempah-rempah dari Kashmir. Dari India. Assalamualaikum. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. You are from sir? Malaysia. Malaysia. Yes. Very pretty, handsome. Ini baru jumpa ikan. Ikan sungai banyak tulang pun. Malaysia pun. Kadang-kadang boleh dia cuci. मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा ओ माही माही रे ओ माही 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 Oh. Tahu dah. Dia mana tahu lah. Jadi guys, kami baru sampai dekat satu kampung ni, Pahagam. So sekarang kami nak bagi budak-budak makan. Wait. Let's go. Tak sempat lah. Bapak ah. Fighter tak sempat lah.
Pom, petarik tu. Hati-hati licin. Licin nanti dah duduk. Jangan Tak, ingat belakang. Jangan bagi. Aku tak sempat bagi lah. Dia pun terus ambil. Terus tarik. Gila tu. 8 minit. Wait. Gila. Oh. Pegang ya. Jangan mengalah. Wow. Gila. 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 Awak punya bekas mana awak lari tak? Kuat. Saya tak tahu game dia macam mana. Ni bau tegang sikit. Dah dia masak air. Duduk dia masak air jap. Mami masak air. Okey. Ni pangit mana kat cicak ni. Duduk. Fighter semua duduk. Gila. Ni paling teruk. Lama juga kan? Lama bertahan. Ni dah suruh ni. Lama dah. Ni dua lagi ni. Sama pun. Dah salah lagi. Dapat separuh pun dapat. Dulu tu macam sakit sikit. Sini boleh keluar. Kami baru sampai hotel di Pahagam ni. So kami akan bermalam dekat sini. So untuk esok tak tahu lagi akan ke mana. So jom kita tengok hotel kat Pahagam ni. Okay, take one. Okay, thank you. Pukul 8, adakah kita nak rehat dah 8.30, 9 dinner? Boleh. 9 kan? Boleh. Okey, 9 dinner. So dia ada lift dan tangga. So nak naik tangga. Tangga. Kita pusing-pusing dulu lah. Tengok dia punya hotel. Untuk yang houseboat tu aku lupa nak review tandas dia. Oh nice, dia ada bilik shisha kat sini. 302. So ni bilik aku untuk malam ni dengan Mijan. Jom kita tengok. Kita review dia punya bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, masuk-masuk. Kita jumpa tandas dulu. Okay, ni tandas dia. Oh, cantik. Okay, dia punya tandas. Air panas dia pun sama juga. Akan tutup kalau lambat mandi. Nanti kalau mandi air sejuk je. Air sejuk memang tak tahan lah. Okay, so dia ni ada katil. Oh, ni cantik. Serius cantik. And ada TV juga. Okay. Bismillah. So dia ada view kat luar. Cantik. Nampak ada snow kat bawah tu. So esok kalau ada snowfall memang lagi cantik lah. Okay guys, so itu untuk hari ni. Kita akan sambung vlog untuk esok pagi. Okay, sekejap lagi kami dalam pukul 9 dah makan-makan kat bawah. Time to makan. Ada tak? Assalamualaikum. Time to eat. Time to eat. Mana makan? Makanan ni? Ini.
Nasi. Ni kari dal. Oh, mushroom. Ni apa ni? Butter, chicken butter. Ni apa? Oh, chicken curry. Ni sup ayam. Sup ayam kita masak dia. Ha ni. Makrul. Malaysia.